letak bawah hidung. Kalau kita keluar pergi mana-mana atau sentuh benda ke, cepat-cepat cuci tangan dengan air dan sabun. Atau bawa sekali hand sanitizer tu. Bohlah dalam beg ke, poket ke, janji ada sedia. Jangan duk salam nak, tak boleh. Masa-masa ni, janganlah duk sambut birthday ke, kenuri ke, tahlil ke. Tok sah duk buat lagu ni nah. Stop sat. Jangan kita duk gagah pergi rumah orang pula. Time-time macam ni, tok sah duk ajak orang main rumah. Nak tanya khabar, gunalah telefon ke, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke. Ikut pandai hampa lah. Kalau nak beli barang waktu macam ni, bagus order online je. Mereka hantar terus barang hampa sampai depan pintu rumah. Siapa-siapa yang kami dah bagi gelang, janganlah ketegak nak keluar. Sebab kelaku kita tu akan menyebabkan penyakit kepada orang lain. Duk rumah sengap-sengap. Macam yang kami sedia-sedia duk habaq kat TV, radio, sosial media. Kalau rasa demam, selsema, makan tak rasa apa, hidung pun tak bau apa, batuk, sakit rongkong ke, pergilah klinik. Jangan duk pandai-pandai minum air nyok lah, rebus cengkeh lah. Benda pelik-pelik lah. Kerajaan tengah duk promote vaksin. Jangan ralik. Daftar vaksin. Sebab vaksin salah satu retiak kita untuk mengelak jangkitan COVID-19. Tok sah duk dengar cakap Mak Teh merapu. Tanya pakar untuk sumber yang betul. Sekian, terima kasih.